tanpa roh. Bukan kata benda tu selalu diulang-ulang. Kenapa tu? Benda tu kadang-kadang walaupun kita diulang-ulang, kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa dengan kita ni buat satu amalan, kita buat dengan jasad saja. Kita tak buat dengan roh. Bila tak buat dengan roh, mana perbuatan kita buat tadi ni tidak ada satu sifat yang cantik ataupun satu sifat yang molek, yang sempurna. Bila kata dalam kata kita duduk buat amal ibadat pun masa yang sama, roh tu pun dia tergoncang dengan amalan kita buat. Roh tu dia tergoncang. Sebab apa tu? Sebab diganggu oleh makhluk-makhluk yang merosakkan roh. Makhluk yang merosakkan roh. Seperti mana? Seperti riya, takabur. Benda tu tak ada di luar pun. Dia tak ada di luar. Dia main ke dalam. Ada main ke dalam. Benda tu dia mengganggu jasad. Selain pada roh tu dia bergerak dengan takabur, dengan sombong, dengan ujub, hubbud dunia. Benda-benda tu dia main dengan roh. Roh tu menggerakkan jasad kita. Jadi kita kena jagalah benda-benda. Begitu juga segala amalan kita ni buatlah. Selain pada anggota yang kita kena buat, dia mesti menggerakkan roh kita tu supaya roh kita tu buat apa tu? Roh kita tu buat pahala bagi banyak. Contoh kita. Kenapa? Kerana kita ni milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita hidup dan Allah Ta'ala bagi kita mati. Bila kita mati, siap sedialah segala amalan kita tu untuk dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan berbetulan dengan hakikat kita ngaji bermuzakarah ni, dengan kitab kita ni Munatul Musalli ni, bab yang menceritakan tentang perihal sifat kita menunaikan sembahyang. Jadi sembahyang yang kita duk sembahyang ni bukan kata kita saja yang kena sembahyang. Allah Ta'ala telah memberikan sembahyang ini kepada Nabi-Nabi dan para Anbiya. Para Nabi-Nabi dan para Anbiya, mereka ni menunaikan sembahyang. Bila menunaikan sembahyang, dalam mereka duk tunai, para Nabi, para Anbiya ni dalam duk menunaikan sembahyang, mereka ni sentiasa mencegah kaum dia supaya jangan syirik kepada Allah. Dalam mereka tu duduk dengan Nabi tu, kaum Nabi-Nabi yang terdahulu ni, dalam mereka ni duduk dengan Nabi tu pun mereka syirik kepada Allah. Apatah lagi kita ni Nabi tak ada. Nabi tak ada untuk orang kita. Bila Nabi tak ada untuk orang kita, kerana itulah kita mengikuti ulama, kita mengikuti pengarang-pengarang kitab untuk kita mengetahui hakikat sebenar kita sembahyang.